Pandangan saya tentang permohonan hari ini adalah satu perkara yang bijak yang dianjurkan oleh PJRM. Kerana kita ni, maksud saya lah, semua pesara-pesara kepada PM, saya telah berkhidmat dalam PJRM selama 35 tahun. Ini adalah jurung-jurung kali pertamanya PM berjumpa dengan bekas pesara polis. Saya ucapkan tahniahlah kepada pucuk pimpinan PJRM. Yang keduanya tentang yang berhormat Muhammad Sabu tentang pejuang Bukit Kepong. Pada saya mereka itu ada pejuang yang tulen, yang sanggup mengorbankan nyawa mereka sehingga ke titis darah yang terakhir. Saya tak fikir sekarang ni ramai yang sanggup berbuat demikian. Tetapi pada masa itu dengan kekuatan yang terhad, dengan senjata-senjata yang terhad, mereka sanggup berjuang sehinggalah mereka tak dapat lagi berjuang balik untuk menyelamatkan anggota-anggota mereka dan balai polis. Itu segala pandangan mereka adalah bunga bangsa yang patut diberi pujian oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia. Terima kasih.